Sebab nombor plate dia. Sebab nombor plate dia. MACD. Yes. Tapi kita boycott. Sorry to say brother. Sampai ke anak jadinya. Sampai ke mak elok je bersih. Sampai ke anak ini jadinya. Kita humble orangnya. Humble. Oh lama lampu putri baru Ui. Ni macam mana main lah Dekat ECU ada pasang satu toyol. Toyol. Okay, Assalamualaikum semua. Kembali dalam channel Protongasm. So hari ni kita nak buat review kereta Saga FLX. Ni mana dia? Introduce yourself to our audience here. Nama saya Raj. Okay, saya owner kepada Saga FLX MCD. Dia orang dikenal sebagai McDonald. Kenapa McDonald? Sebab nombor plate dia. MACD. Yes. Tapi kita boycott. Sorry to say brother. Cuba cerita sikit perjalanan kereta ni. Sejak beli sampai sekarang. Kereta ni tahun 2012. Kereta ni sambung bayar. Kita angkat sebagai sambung bayar. Mak saya guna untuk beberapa tahun. So lepas COVID, I take over. Sampai ke anak jadinya. Sampai ke mak elok je bersih. Sampai ke anak ini jadinya. I take over the car. Then I datang KL untuk belajar. I belajar, lepas tu saya pakai kereta ni semua. Then I start to modify the car to a perfect condition lah. So this is what you call perfect condition lah? Haven't yet. Still baru dalam 20% saya buat. 20%. Sebab I still aiming for all the suspension and engine compartments. Sikit-sikit lah, lagi sikit lah. Baru kita buat kosmetik. Next, cuba cerita sikit. What have you done to this car brother? What have you done? For cosmetic wise, hood saya dah wrap. Hood dah wrap glossy black with red lining. Sebab lampu saya warna merah sini. Sebab lampu warna merah. Cuba tunjuk sikit lampu warna merah. Bagi orang nampak sikit. Kenapa dia kena sambung? Korang akan nampak. So nampak kan? Line merah ni dia akan naik matching. Macam tu. Yes. So dia akan matching. So grill pun ada lampu. And untuk skirting pakai R3 depan. Tepi R3. Belakang spoiler R3 original. Ni semua kiranya semua R3 lah. Yes. Ini konsep R3. Semua konsep R3. Spoiler? Spoiler original R3. Spoiler pun original R3 Yes. Original R3 geng. Original R3. Ni bukan stiker Ni bukan stiker geng. Nampak? Belakang belum buat lagi. Belakang bumper belakang. Mak bagi accident. Disalahkan mak ni. Oh ini orangnya anak Cosmetic wise itu sajalah. So far itu saja. Then exhaust. Ada exhaust sikit tu. Exhaust tabung tengah, extractor. Then sport spring pakai brand 01. Tayar pakai 195/50. Kereta semua kawan-kawan kita ni biasa-biasa je kan. Kita humble orangnya, humble. Apa yang diorang buat is basically clean. You're going after a clean concept. Yeah. So simple je. Okay, now what we all want to see. Satu lagi. Maybe next month new rim akan pasang. New rim. Yes. Rim apa? Komen kat bawah rim apa. Cuba teka rim apa yang sesuai dengan kereta ni. Tapi aku dah tahu lah. Tapi korang komen je. For the what we want to call performance part. So we need to open the engine. Can. So this is the engine. So explain to us what spec, what did you do to this? Yang ni original 1.3. Ini pakai gearbox CVT. Okay. So saya start dari first lah. First saya dah tukar bar ni. Bar ni bukan Ultra, ini Atra. Sebab apa? Sebab dia 3 point. 1, 2, 3 point. Memang susah nak jumpa lah. Oh dia bukan setakat ni connect sini, dia connect kali tepi tu. Yes. Wah, lagi kukuh lah. lagi corner lagi sedap lah. Yes. So intake manifold dah tukar. ID is 1.6 dengan total body Gen 2 1.6. Dengan dalam dekat ECU ada pasang satu toyol. Pretty much everything is standard. Plug coil Privy 1.6. Kereta ni asalnya kalau kat Grand apa? 1.3.
Geran tulis 1.3. Dia buat 1.6 internally. Ini anak memang. Kepada anak-anak sedunia, maju kita. Maju kita. So, I think that is all for this car. Kalau korang nak review mendalam lagi ataupun korang nak dengar bunyi exhaust dia pula ataupun macam mana proses nak buat kereta ni, korang ada kereta yang sama, boleh komen kat bawah. Kita akan panggil lagi brother ni untuk nak tengok explain. proses kita ni dari A sampai sekarang, boleh tengok Insta saya. Yes. Insta saya Kevin Raj. Boleh tengok dekat Protongism juga. Saya punya highlight. Link account dia akan ada di description. So Yes. go down there. Boleh follow dia, boleh follow kita, support kita dua, and komen guys. Komen kat bawah. Best tak tengok video review kita? Ataupun korang nak feature juga? Korang nak ada dalam video review tak? Kalau nak, komen nak review. Jangan lupa like, comment and share. Yes. Support kita. Subscribe tu free je guys. Tolong subscribe and comment. Which car should I review next? So brother, thank you. See you. See you soon. See you soon.